Hai geng, hari ni kita orang kat Ho Chi Minh City, Vietnam datang nak singgah jap ke kedai kopi yang sangat unik kat sini. Let's go. Sampai je kat pintu masuk dia, dah rasa macam gerbang masuk ke tokong. Tapi sebenarnya dalam ni merupakan kedai kopi dan juga kedai makan. Dalam ni ada banyak pokok, tapi yang highlight dia kat sini ialah pokok bonsai dia. Punyalah cantik pokok dia ni kan. Lepas tu ada bangunan unik dah seperti di China kat sini. Dan tempat ni ada suasana zen. Dan sesuai sangat kat sini, santai dan juga dengan bunyi angin dan burung kat sini. Dalam ni punyalah cantik taman dia, dah rasa seperti taman rekreasi kat Jepun ataupun China. Apa yang best dekat sini dia punya bunyi, tak dengar langsung bunyi jalan raya. Sangat-sangat sunyi punya, dengan bunyi daun, dengan bunyi burung je. Lepas tu lalu je rekaan anak sungai ni. Lepas tu dah sampai pun kedai kopi dia ni. Cantik kan pemandangan dia. Boleh lepak kat sini, borak dengan kawan ataupun dengan bunyi kicauan burung. Kalau korang dah sampai sini, jangan lupa pula order kopi susu Vietnam ais diorang. Sangat wangi dan kau rasa dia. Itu je daripada kami. Jangan lupa like dan share dan juga tag kawan dan geng travel korang yang berminat.